Setelah mana pihak Syria dia ada ratabanชั่วคราว iaitu hak rakyat letak lah. Maka pihak Amerika dia panggil ratabanชั่วคราว hak Syria suruh pergi temung dengan Donald Trump, iaitu Perdanaధిపతి Syria diประเทศ Amerika, di Krung Washington DC, iaitu di White House, Thamniap Khao. Maka di dalam pertemuan pada kali ini di antaranya pihak Rataban Amerika sokong kerajaan baru hak Syria yang dilantik oleh rakyat Syriaชั่วคราวsaat itu. Amerika kata dia sokong. Dan Amerika dia royak kata dia saat itu nak buka semula สถานทูต Syria dalam ประเทศ Amerika, yang mana Amerika katuk สถานทูต Syria dalam ประเทศ Amerika. Oleh kerananya semasa tu kerajaan Bashar al-Assad duduk belah le Iran dan duduk belah le Rusia, giduk berdeh rakyat sendiri. Lalu tu Amerika katuk masa tu. Dan di hari ini apabila Syria sudah letak kerajaan baru dan kerajaan ini disukai oleh rakyat, maka Amerika pun buka semula duta dia, iaitu สถานทูต Syria dalam ประเทศ Amerika.